Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah kelas, kita akan masuk topik yang terakhir dalam subjek CTU 152 Penghayatan Etika dan Peradaban 1, ya, iaitu topik yang ke-9, ya. Topik yang ke-9 apa dia? Cabaran kelestarian etika dan peradaban. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah, ya, yang pertama sekali adalah cabaran sekularisme dan ideologi semasa terhadap kehidupan beragama, dan yang kedua adalah cabaran globalisasi dan revolusi industri. Hasil pembelajaran para pelajar pada hari ini adalah, di akhir kelas ini, pelajar akan dapat menghuraikan cabaran semasa dalam kehidupan dan juga menjelaskan cabaran globalisasi dan revolusi industri. Selepas kita menelusuri pelbagai bab mengenai sejarah, masyarakat dan perkembangan teknologi sebelum ini, bab terakhir ini, ya, akan mengajak kita untuk memikirkan masa depan. Bagaimanakah kita mahu memastikan nilai etika dan acuan peradaban yang kita banggakan hari ini mampu bertahan mendepati zaman. Secara konsepnya, kelestarian merujuk kepada sesuatu keupayaan untuk mengekalkan sesuatu perkara dengan memastikan ia terus kekal berterusan. Dalam konteks falsafah dan sosiologi, etika dan peradaban bukanlah satu perkara yang statik ataupun bermusim. Ia merupakan satu elemen teramat penting yang wajib ada, mekar dan berterusan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa kelestarian, nilai sesebuah negara maju meskipun boleh runtuh, ya, nilai sesebuah negara maju itu pun sekalipun boleh runtuh, ya, runtuh dari segi tamadunnya tu boleh runtuh. Jika kita imbas kembali, ya, garis masa kita, etika dan peradaban di bumi Malaysia ini tidak terbina dalam sekali mata. Ya, ia berkembang subur bermula daripada tapak peradaban alam Melayu yang didasari oleh ketuanan Melayu dan Bumi Putra sebagai teras utamanya. Ya. Kemudian menelusuri sejarah awal negara, ya, Selat Melaka telah bertindak sebagai titik pertemuan utama masyarakat dunia, para pedagang dari China, India, Barat, Timur, ya, semua berkumpul di Melaka. Ya. Dari sinilah bermulanya rencam masyarakat yang dinamik di tanah air kita, ya, melalui interaksi sejarah yang panjang dan matang ini, ya, kita berjaya membentuk satu nilai etika serta identiti yang tersendiri. Acuan unik inilah yang akhirnya melahirkan sebuah ketamadunan Malaysia yang aman, makmur, stabil dan saling bersatu padu. Hakikatnya, pelbagai usaha yang bersungguh-sungguh telah pun dilaksanakan oleh pelbagai pihak, sama ada kerajaan maupun masyarakat, bagi melestarikan etika dan peradaban murni di negara kita. Namun, kita tidak boleh mendongak ke langit tanpa melihat realiti di bumi. Terdapat beberapa cabaran utama yang sentiasa menguji kelangsungan tamadun kita, di mana cabaran-cabaran ini biasanya berlaku disebabkan oleh sifat ketamakan dan kerakusan manusia itu sendiri. Terdapat dua kluster cabaran makro yang sangat kritikal untuk kita bedah dan fahami bersama. Cabaran yang pertama ialah cabaran sekularisme dan ideologi semasa terhadap kehidupan beragama. Ini merupakan ancaman pemikiran yang sangat halus tetapi berimpak besar. Kemasukan pelbagai ideologi moden dan kefahaman sekularisme cuba memisahkan nilai-nilai murni agama daripada urusan kehidupan harian, pentadbiran maupun pembentukan sasiah masyarakat. Apabila kehidupan agama mula diketepikan atau dianggap remeh oleh sebahagian komuniti, maka runtuhlah tiang tunjang moral yang menjadi benteng etika peradaban kita selama ini. Manusia yang hilang panduan wahyu dan ketuhanan akan mula dipandu oleh kepentingan diri yang rakus. Cabaran yang kedua ialah cabaran globalisasi dan revolusi industri. Seperti yang kita bincangkan dalam bab internet dan digital sebelum ini, gelombang pengglobalan membawa perubahan yang sangat pantas. Dunia tanpa sepadan dan tuntutan ekonomi berasaskan revolusi industri ala baru memaksa masyarakat bergerak mengikut arus kebendaan. Cabarannya di sini ialah
Apabila kepesatan teknologi dan persaingan pasaran global ini tidak diurus dengan acuan moral yang betul, ia akan membawa kepada ketamakan korporat, eksploitasi sosial serta pengabaian nilai adab tempatan demi mengejar keuntungan material semata-mata. Jadi, para pelajar sekalian, dua perkara ini sekularisme yang menyerang akan pemikiran keagamaan kita serta globalisasi tegar yang muncul kerakusan material menjadi ujian paling getir kepada kelestarian peradaban kita. Okey, baik para pelajar sekalian. Untuk memahami bagaimana cabaran pemikiran seperti sekularisme dan ideologi moden boleh meresap masuk ke dalam peradaban kita, kita wajib menoleh ke belakang dan memahami dari mana punca akarnya. So, akarnya terletak pada kronologi yang dipaparkan dekat dalam ni, ya. Iaitu sejarah perkembangan epistemologi barat, ya, bagaimana orang barat membina teori ilmu mereka dari zaman ke zaman. So, jom kita tengok, ya, pengembaraan pemikiran ini melalui 4 fasa revolusi yang besar. Ya, fasa yang pertama iaitu tamadun Yunani, ya. Yang ini adalah fasa awal. Ya. Kisah ini bermula pada era tamadun Yunani Purba. Ya. Pada waktu itu, berlaku satu pergumulan yang sangat sengit antara logos iaitu akal atau rationalism melalui mitos iaitu kepercayaan atau agama primitif mereka. Yang di sinilah lahirnya dua aliran besar sosiologi ilmu iaitu golongan rasionalis yang dipelopori oleh tokoh seperti Heraclitus yang mempercayai akal sebagai sumber kebenaran dan juga golongan empirisis iaitu seperti Epicurus yang menegaskan bahawa panca indera manusia adalah asas kepada ilmu yang benar. So, rantaian pemikiran Yunani ini kemudiannya mencapai kemuncak keemasan mereka melalui peranan 3 tokoh serangkai yang sangat terkenal di dunia akademik iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Mereka lah yang meletakkan batu asas falsafah purba. Ya. Apabila runtuhnya Empire Purba, Eropah melangkah masuk ke zaman pertengahan, ya, yang mana menariknya ketika dunia barat berada dalam era kegelapan, dunia Islam sedang menyinari dunia dengan ilmu. Ya, tokoh seperti Al-Farabi, ya, siapa lagi? Imam Hamid Al-Ghazali, ya, membina jambatan ilmu yang mengintegrasikan wahyu dan akal. Pengaruh ilmu ini akhirnya meresap ke barat dan falsafah rasionalisme mula berkembang dalam teologi Kristian di bawah tokoh seperti Thomas Aquinas, ya. Fasa ini seterusnya meletup menjadi zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula di mana cengkaman gereja mula digugat dan manusia barat mula meletakkan manusia sebagai pusat segala-galanya. Rentetan daripada itulah, ya, lahirnya zaman moden yang dicorak oleh revolusi sains. Di sinilah epistemologi barat terbelah dua dengan sangat ekstrim, iaitu dari sudut satu sudut yang bangkit aliran rasionalisme moden yang dibawa oleh René Descartes dengan falsafah terkenal beliau iaitu cogito ergo sum. Aku berfikir maka aku wujud. Yang kemudiannya diteruskan oleh Baruch Spinoza. Di sudut yang berlawanan, sudut lain pula, bangkit aliran empirism oleh tokoh seperti John Locke yang memperkenalkan teori tabula rasa, iaitu pegangan bahawa manusia dilahirkan dengan selembar akal. Selembar akal yang kosong dan hanya pengalaman serta panca indera sahaja yang mencorakkan ilmu tersebut. Aliran ini adalah aliran radikal sehingga membawa kepada falsafah positivism oleh Auguste Comte dan pergerakan Venezuela yang menolak bulat-bulat apa sahaja yang tidak boleh diuji oleh sains dan panca indera. Melihat kepada pertembungan ekstrim antara akal dan panca indera ini, lahirlah era Enlightenment atau zaman pencerahan. Tokoh gergasi seperti Immanuel Kant
cuba mendamaikan kedua-duanya melalui transcendental idealism dan criticism. Zaman ini juga menyaksikan lahirnya tokoh idealism lain seperti George Berkeley dengan subjective idealism serta Hegel dengan absolute idealism. So, akhir sekali, kita tiba ke era kita hari ini, iaitu era pasca moden ataupun postmodernism, dipandukan oleh tokoh seperti Francois Lyotard, Francois Lyotard ataupun di zaman era pasca modernism ni lah, ini membawa satu ideologi yang sangat radikal, iaitu penolakan terhadap naratif besar. Mereka mula mempersoalkan adakah wujud kebenaran yang mutlak di dunia ini. Bagi mereka, semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang mutlak dan semuanya bergantung kepada sosiologi manusia. Sambungan daripada kronologi tokoh-tokoh epistemologi tadi, mari kita mudahkan kefahaman kita dengan melihat carta alir yang dipaparkan dalam slide ini. So, bagaimanakah evolusi idea barat ini akhirnya menjelma menjadi satu bentuk ancaman ideologi cyber dan sosial. So, jom kita lihat anak tangga transformasi pemikiran ini. So, anak tangga yang pertama, kalau kamu tengok sini, anak tangga pertama ialah zaman pertengahan atau era medieval. Pada zaman ini, corak pemerintahan masyarakat barat adalah berpusatkan institusi gereja dan doktrin agama. Segala urusan sains, politik dan kehidupan sosial ditentukan secara mutlak oleh autoriti keagamaan mereka. So, kalau kita tengok anak tangga yang kedua pula, anak tangga kedua ini adalah anjakan ke arah fasa anthropocentrik. Anthropocentrik ni apa dia kelas? Ini adalah fasa perubahan yang sangat radikal. Istilah anthropocentrik ni bermakna pemikiran yang meletakkan manusia sebagai paksi keutamaan, di mana kebenaran tidak lagi dicari daripada institusi agama. Sebaliknya, keupayaan akal dan kehendak manusia mula diangkat melangkaui segala-galanya. Seterusnya, kita melangkah ke era modernism di mana lahirnya pelbagai ideologi tegar apabila akal manusia digunakan tanpa panduan wahyu. Lahirlah 3 ideologi bersaudara yang sangat dominan di barat, iaitu secularism, liberalism dan juga humanism. Okey, so apakah kesan langsung apabila 3 fahaman ini bergabung? Kesannya sangat jelas, iaitu menyisihkan kehidupan beragama dan mengutamakan kebebasan mutlak manusia. Agama mula dianggap sebagai urusan peribadi yang tidak ada kena-mengena dengan ruang awam. Manakala kebebasan individu diangkat tanpa batas moral. Dan kemuncaknya ialah fasa pasca modernism, fasa pasca modernism. Era ini dicorakkan oleh pecahan ideologi yang lebih mengelirukan, iaitu relativism, subjektivism dan juga skeptism. So, apa maknanya ni? Di bawah pengaruh fahaman ini, sempadan antara nilai benar dan salah menjadi kabur. Cuba lihat visual cermin mata true false ni kan. So, di sebelah kanan slide ni, so boleh bagi golongan pasca modernism, kebenaran itu bersifat relatif dan subjektif. Apa yang betul bagi anda tidak semestinya betul bagi orang lain. Nilai moral mutlak yang digariskan oleh agama mula dicurigai, diragui dan dipersoalkan melalui sikap skeptism yang melampau. Okey, baiklah pelajar sekalian. Okey, sekarang ni kita masuk ke topik yang ke 9.1, iaitu cabaran secularism dan ideologi semasa terhadap kehidupan beragama. Okey, selepas kita melihat garis masa evolusi idea di barat sebentar tadi, mari kita bedah secara mendalam apakah sebenarnya secularism ini dan mengapa ia menjadi satu ancaman besar kepada peradaban kita. Secularism sebenarnya ialah merupakan sebuah ideologi yang sangat digeruni oleh para sarjana dan ahli agama. Mengapa? Kerana pada dasarnya secularism ini
membawa kepada satu proses penghapusan pegangan agama dan kepercayaan secara berperingkat. Ia merupakan satu teori ciptaan manusia yang muncul di Eropah dengan matlamat yang spesifik, iaitu untuk memisahkan urusan duniawi sepenuhnya daripada kawalan dan pengaruh agama. Persoalannya, dari manakah fahaman pemisahan ini bermula? Seperti yang kita ketahui, ideologi sekularisme ini sebenarnya bermula daripada tunas idea modernisasi atau gerakan modernisme. Melalui teori sekularisme inilah ia bergerak menjadi satu prinsip pemodenan bagi dunia barat. Malangnya, fahaman ini mula diadaptasi oleh negara-negara timur di mana proses pemodenan dilakukan dengan cara meletakkan aspek spiritual, moral dan kepercayaan agama itu jauh daripada kehidupan norma masyarakat. Dalam erti kata lain, jika sebuah negara itu dia mahu dianggap maju dan moden mengikut acuan barat, mereka dipaksa untuk meminggirkan agama dari ruang awam. Namun, kita perlu faham bahawa penggunaan perkataan sekularisme ini berbeza-beza mengikut peredaran zaman dan situasi. Maknanya, ia tidak bersifat statik. Sebaliknya, seringkali dikaitkan dengan zaman berlakunya sesuatu peristiwa serta pergolakan semasa yang melanda sesebuah tamadun. Jom kita lihat dari sudut pengertian moden. Pengertian moden sekular merujuk kepada kebangkitan sains dan teknologi yang mengetepikan unsur-unsur metafizik atau ketuhanan, manakala sekularisasi pula merujuk kepada proses pembebasan institusi negeri, sistem ekonomi dan sistem pendidikan dari lingkaran kuasa gereja ataupun autoriti agama. Di barat, mereka melihat sekularisasi ini sebagai satu jalan pembebasan untuk maju. Tetapi apabila fahaman ini meresap masuk ke dalam masyarakat timur dan masyarakat Islam, ia mula meracuni pemikiran umat dengan melahirkan generasi yang bijak sains dan teknologi, namun jiwanya kosong. Rapuh dengan pegangan agama, maksudnya pegangan agama mereka tu memang sangat rapuh dan hilang arah etika dalam tanggungjawab sosial. Jadi, rumusan daripada subtopik 91 ini jelas memberi amaran kepada kita semua. Cabaran utama kelestarian etika dan peradaban di Malaysia hari ini adalah untuk memastikan pemodenan, kemajuan sains serta kemajuan material yang kita kejar tidak sesekali dijangkiti oleh virus sekularisme. Mari kita perincikan lagi perbincangan kita mengenai sekularisme. Selepas kita faham definisi teorinya sebentar tadi, bagaimanakah ideologi ini berfungsi merobek pemikiran manusia secara praktikal? Teras utama sekularisme itu digerakkan oleh satu doktrin dinamakan dualistik pemisahan. Pemisahan yang pertama ialah antara yang suci dan yang tidak suci. Di bawah pengaruh sekularisme, kehidupan manusia dipecahkan secara dikotomi. Perkara-perkara berkaitan ketuhanan, ibadah dan akhirat diletakkan di dalam satu kotak asing yang dianggap suci, manakala urusan politik, ekonomi, undang-undang dan sosial harian diletakkan di dalam kotak tidak suci. Kesannya, agama hilang daripada mencorakkan sistem kehidupan awam dan hanya diberikan kedudukan diam. Maksudnya dia diberikan satu kedudukan yang mana ianya statik di dalam masjid ataupun di rumah ibadah saja. Maksudnya agama ni tidak berkembang, tidak dipraktikkan di dunia luar melainkan di dalam surau atau masjid sahaja. So pemisahan yang kedua pula ialah antara elemen rohani iaitu spiritual dan juga elemen material ataupun kebendaan. Fahaman sekali ini memisahkan keperluan jiwa rohani manusia daripada urusan fizikalnya. Dalam mengejar kemajuan sosial dan pembangunan tamadun, aspek material, fizikal dan kebendaan diagungkan secara rakus seolah-olah kejayaan manusia itu hanya diukur pada kemewahan luaran.
Sementara aspek pembangunan rohani serta moral diketepikan begitu sahaja. Dan pemisahan yang ketiga pula ialah yang paling meracuni dunia akademik. Yang paling meracuni dunia akademik adalah antara wahyu dan juga akal. Sekularisme ni membina satu dinding pemisah yang sangat tebal antara sains, sosiologi dan agama. Kebenaran wahyu ditolak daripada menjadi panduan ilmu, manakala akal manusia diangkat sebagai Tuhan yang menentukan segala-galanya. Akibatnya, lahirlah sains dan teknologi yang bebas daripada nilai moral serta undang-undang ciptaan manusia yang menghalalkan apa sahaja perkara yang bertentangan dengan fitrah atas nama logik akal semata-mata. Untuk memahami bagaimana fahaman modernisme ini meresap ke dalam struktur sosiologi masyarakat, kita akan merujuk kepada pandangan tokoh sarjana tempatan yang sangat berwibawa, iaitu Syamsul Amir pada tahun 1995. Beliau telah menggariskan kronologi dan intipati penting mengenai kelahiran fahaman modernisme ni. Perkara pertama yang perlu kita tahu ialah latar belakang sejarahnya. Fahaman modernisme ini muncul pada zaman kebangkitan ataupun era Renaissance, iaitu satu fasa penting yang berlaku setelah berakhirnya zaman gelap Dark Ages di Eropah pada sekitar tahun 1900. Zaman kebangkitan ini menandakan bermulanya era di mana masyarakat barat mula melepaskan diri daripada dogma lama, daripada kehidupan lama ataupun daripada fahaman-fahaman ataupun ideologi lama. Seterusnya fahaman ini berkembang subur menerusi gerakan intelektual. Ia bermula secara agresif di sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment atau zaman pencerahan. Gerakan ini diasaskan oleh tokoh-tokoh ahli falsafah gergasi dunia seperti Immanuel Kant di negara Jerman serta John Locke dan juga David Hume di Britain. Mereka lah yang telah meniupkan semangat menyuburkan fungsi akal, sains dan kebebasan yang berfikir. Kebebasan berfikir yang mana ianya membebaskan masyarakat barat daripada pengaruh gereja. So, apakah perbezaannya? Modernisme itu adalah dari sudut ideologi, pemikiran dan falsafahnya. Manakala modernity pula merujuk kepada realiti atau suasana fizikal yang terhasil daripada kemajuan. So, itu beza modernisme dengan modernity. So, gabungan kedua komponen inilah yang melahirkan modernisasi, iaitu satu proses sosial komprehensif yang membawa perubahan radikal terhadap landscape politik, sistem ekonomi dan juga pembentukan ideologi sesebuah negara. Apa yang menjadi cabaran etika di sini ialah seluruh idea pemikiran dalam proses modernisasi ini dibina berasaskan acuan dan cara pemikiran barat semata-mata. Apakah tonggak utama yang membentuk gagasan modernisme ini? Gagasan pertama ialah yang meletakkan manusia sebagai pusat atau center dunia. Di bawah fahaman ini, setiap individu dianggap memiliki keistimewaan dan potensi diri yang mutlak. Manusialah yang membentuk ataupun memegang kuasa penuh untuk membentuk dan menentu arah kehidupannya sendiri mengikut acuan serta potensi peribadi, tanpa perlu tunduk kepada sebarang institusi atau panduan keagamaan tradisional. Gagasan kedua pula ialah pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan. Ini merupakan paksi yang paling kritikal. Modernisme mengangkat akal sebagai autoriti tertinggi bagi menentukan kebenaran. Implikasinya, ia menjadi asas kepada kewujudan budaya kehidupan baru yang sekular, termasuklah membawa kepada proses penghapusan ikatan-ikatan sosial tradisional dan nilai-nilai moral berasaskan agama dalam masyarakat. Gagasan ketiga berkaitan kedudukan subjek dalam alam fenomena ataupun nature, dalam alam intangible ataupun alam yang boleh disentuh. So jadi gagasan ketiga ni ada dua perkara, kedudukan subjek dalam alam semula jadi dan juga alam yang boleh disentuh. Mengikut acuan falsafah Kant, manusia dianggap bebas menentukan pendiriannya sendiri dalam ruang realiti sosiologi.
Manusia memiliki kebebasan mutlak untuk menghasilkan buah fikiran dan formula bagi mengubah sesuatu keadaan atau sistem semata-mata berdasarkan pemikiran logik fikiran mereka tanpa terikat dengan nilai sejagat. Dan gagasan keempat yang mencorakkan perubahan struktur kekeluargaan iaitu emansipasi wanita. Dalam konteks modernisme barat, gagasan ini memperjuangkan agenda untuk membebaskan wanita sepenuhnya daripada ikatan peranan tradisi lama seperti tanggungjawab mutlak sebagai seorang ibu atau isteri di rumah demi mengejar kesamarataan dalam ruang ekonomi dan kerjaya. Baiklah pelajar, kita sering kali mendengar perkataan liberal dilaungkan dalam pelbagai wacana sosial pada hari ini. Namun, bagaimanakah sebenarnya fahaman ini bermula dari sudut sejarah sosiologi? Titik tolak kepada aliran ideologi liberalisme ini sebenarnya bermula dengan gerakan penentangan oleh sekelompok manusia di barat terhadap struktur masyarakat lama, mereka yang dianggap mengongkong kebebasan diri. Gerakan penentangan sosiologi ini tercetus pada sekitar abad 16 hingga ke abad ke-18. So, apakah tuntutan yang ditegakkan oleh ideologi ini? Pada dasarnya, ideologi ini menegakkan fahaman kebebasan dan kesamarataan yang mutlak dalam segenap aspek kehidupan manusia, merangkumi aspek keagamaan, sosial, politik dan juga sistem perundangan. Kita perlu berlaku adil secara akademik untuk memahami mengapa masyarakat barat menuntut kebebasan ekstrim ini. Sejarah membuktikan bahawa liberalisme lahir sebagai satu bentuk tindak balas ataupun berontakan terhadap sistem pemerintahan kuku besi, sistem feudalisme serta sistem teokrasi gereja yang mencengkam dan menjadi pengalaman pahit masyarakat barat selama lebih kurang 1000 tahun. Kerana mahu bebas daripada penindasan teokrasi gereja lama, mereka melompat kepada fahaman kebebasan tanpa batas. Oleh itu, secara ringkasnya, teras utama pemikiran liberalisme ini memberikan beberapa penekanan yang sangat mendalam terhadap perkara berikut, iaitu kebebasan individu yang mutlak, sikap keterbukaan yang saksama, meraihkan kepelbagaian secara total, serta pada masa yang sama, ia sangat menekankan konsep keserataan dan kesaksamaan dalam ruang sivil. Namun, cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia hari ini muncul apabila fahaman liberalisme ini dibawa masuk ke dalam masyarakat kita secara melampau sehingga menuntut kebebasan individu yang meruntuhkan batas-batas syariat agama, mencabar institusi kekeluargaan serta mengenepikan adab ketimuran yang kita pegang selama ini. Selepas Barat melalui era modernisme dan liberalisme, mereka mendapati ada kelompongan dalam cara mereka berfikir. Maka lahirlah pemikiran pasca modernisme yang sebenarnya merupakan satu bentuk kesinambungan daripada pemikiran modernisme yang mereka anggap tidak sempurna. So, ciri utama bagi ideologi ini adalah yang pertama sekali, ideologi ini bertindak memerangi ideologi modernisme sebelum ini. Modernisme terlalu sangat berteraskan logocentrism, iaitu satu pendekatan ekstrim yang hanya menekankan aspek rasional, reasoning dan sains semata-mata dalam memahami semua perkara di dunia ini. Pasca modernisme datang untuk meruntuhkan dominasi mutlak tersebut. Seterusnya, golongan pasca modernisme membawa satu pandangan yang lebih terbuka terhadap definisi insan. Mereka berpandangan bahawa manusia atau insan ini bukan hanya terdiri daripada aspek intelektual atau akal logik semata-mata. Bagi mereka, ada aspek emosi intuitif, kerohanian dan elemen-elemen seumpamanya yang turut mempunyai nilai tersendiri dan perlu dihargai. Implikasinya, kesan gelombang pemikiran ini sangat meluas. Hari ini, ideologi pasca modernisme telah berjaya meresap masuk ke dalam pelbagai jenis disiplin ilmu kontemporari. Ia mencorakkan bidang antropologi, psikologi, sosiologi, sejarah, sains politik dan banyak lagi bidang lain yang di peringkat global. Namun, cabaran kelestarian etika dan peradaban muncul di fasa ini apabila pasca modernisme mula membawa fahaman relativisme yang ekstrim, iaitu menganggap semua nilai dan kebenaran adalah
subjektif mengikut tafsiran emosi manusia sivil, sehingga tiada lagi sempadan mutlak antara yang hak dan yang batil. Sidang pelajar yang dihormati sekalian, mari kita perincikan lagi perbincangan kita mengenai pasca modernism. Selepas kita faham asas teori sebentar tadi, bagaimanakah fahaman ini diterjemahkan ke dalam ciri-ciri yang lebih khusus? Terdapat beberapa tokoh aliran utama di dunia barat yang mempelopori gerakan ini. Antaranya termasuklah Michael Foucault, Jean Francois dan juga Jacques Derrida. Ya, melalui gagasan falsafah mereka, mari kita bedah 3 ciri utama pasca modernism yang kini menjadi cabaran besar kepada acuan etika kita. Yang pertama sekali adalah pegangan bahawa prinsip moral bersifat personal ataupun peribadi. Di bawah payung pasca modernism ini, kod moral tidak lagi ditentukan oleh autoriti agama atau norma masyarakat kolektif. Sebaliknya, kod moral ditentukan sendiri secara peribadi oleh setiap individu. Mereka percaya bahawa seseorang itu bebas mencorakkan nilai hidupnya tanpa perlu merujuk dan mengikut nilai serta peraturan tradisional yang telah lama wujud. Ini adalah akar kepada runtuhnya disiplin atau tradisional. Ciri yang kedua ialah penolakan terhadap kepentingan globalisasi dan pengantarbangsaan dalam bentuk lama. Ya, menariknya, para pemikir pasca modernism melihat kewujudan struktur negara bangsa yang bersepadan ketat sebenarnya menghalang komunikasi tulen antara manusia. Malah mereka secara ekstrim berpandangan bahawa struktur naratif besar sosiopolitik dunia yang ada hari ini telah terbukti mengakibatkan peperangan dan penindasan sesama manusia. Dan ciri yang ketiga, yang paling mencabar keharmonian teologi ialah fahaman pluralisme agama. Gagasan ini mendakwa bahawa setiap agama mempunyai kedudukan yang sama, benar menurut perspektif penganut masing-masing. Mereka mengangkat prinsip pluralisme ini secara mutlak sehingga secara radikal menegaskan bahawa sebarang bentuk dakwaan kebenaran eksklusif oleh sesuatu agama, iaitu dakwaan bahawa hanya agamanya sahaja yang paling benar, adalah sesuatu yang wajar dikutuk. Baiklah kelas, apakah yang dimaksudkan dengan relativism ni sebenarnya? Ya. So jadi relativism ni merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan tidak mutlak. Di bawah fahaman ini, sesuatu nilai atau kebenaran itu boleh berubah-ubah mengikut keadaan suasana persekitaran semasa. Bagaimanakah ideologi ini memandang konsep kebenaran? So, jadi ideologi relativism ini secara radikal menganggap bahawa kebenaran itu adalah pelbagai rencam. Fahaman ini sebenarnya bergerak sealiran dengan liberalism yang mengangkat kebebasan individu secara mutlak. So, jadi cuba ambil perhatian dekat sini. Apabila kebebasan itu diangkat setinggi-tingginya sehingga mencapai tahap liar tanpa batas moral, maka setiap individu akan mula merasa bebas untuk menentukan versi kebenaran mereka masing-masing. Tidak ada lagi rujukan berpusat dan tidak ada lagi neraca adab yang disepakati. Jadi, hal ini disandarkan kepada doktrin mereka yang mempercayai bahawa ilmu pengetahuan kebenaran sahih malah nilai moral itu sendiri sebenarnya ditentukan secara berkait dengan budaya, komuniti masyarakat dan konteks sejarah tempatan. Bagi mereka, teori atau pengetahuan tentang sesuatu penilaian itu adalah relatif serta berbeza-beza menurut situasi peristiwa dan mengikut acuan individu yang mengalaminya. Selepas kita bincang dengan panjang lebar kluster cabaran yang pertama iaitu ancaman ideologi seperti secularism, relativism. So, mari kita beralih kepada kluster kedua iaitu cabaran globalisasi dan revolusi industri. So, apabila gelombang globalisasi melanda tanpa sekatan, benteng paling utama yang kita miliki adalah keutuhan masyarakat kita sendiri. Seperti yang kita semua maklum, Malaysia mempunyai keunikan yang sangat besar kerana kita memiliki masyarakat berbilang kaum dan kaya dengan
pelbagai kepercayaan agama. Justru bagi mendepani arus globalisasi yang mencabar ini, beberapa langkah strategik telah diusahakan oleh pihak negara bagi mewujudkan kesefahaman, keharmonian dan keakuran sivil. Langkah ini digerakkan melalui penekanan elemen keagamaan dan sistem perundangan yang wajib difahami serta ditaati oleh setiap lapisan warga negara. Persoalannya, apakah bentuk usaha yang diberi tumpuan demi memastikan kelestarian etika dan peradaban Malaysia dalam mendepani gelombang luar? So, tumpuan yang pertama ialah menerapkan, kita kena terapkan kefahaman rohani melalui agama dan kepercayaan. Paksi rohani adalah perisai dalaman yang paling ampuh, melalui pengukuhan institusi keagamaan dan moral, masyarakat kita tidak akan mudah hanyut di bawah arus budaya hedonisme atau materialisme melampau dari luar negara ataupun fahaman dari luar. Tumpuan yang kedua ialah membina sikap dan pemikiran etika dan peradaban acuan masyarakat Malaysia. Kita tidak mahu menjadi peniru bulat-bulat tamadun asing. Kemajuan digital dan ekonomi yang kita kejar mestilah disaringi dan diurus mengikut acuan nilai murni, adat ketimuran serta acuan sosiologi tempatan kita sendiri. Tumpuan yang ketiga ialah mewujudkan politik yang berteraskan etika dan adab. Tabir urus dan landscape kepimpinan negara haruslah bersih, berintegriti dan meletakkan kebajikan rakyat melebihi kepentingan politik peribadi demi kestabilan tamadun. Tumpuan yang keempat pula ialah membentuk kesepaduan sosial. Dalam dunia yang semakin terpisah oleh polarisasi digital, usaha merapatkan jurang antara kaum, membina jambatan dialog dan menyuburkan rasa hormat menghormati saling di antara budaya adalah kunci utama kestabilan nasional. Dan tumpuan yang kelima, yang menjadi asas kepada globalisasi ini, ialah berusaha membentuk etika dan peradaban melalui pembudayaan amalan integriti, akhlak dan moral dalam organisasi. Sama ada dalam organisasi sektor awam, swasta maupun di peringkat universiti seperti UiTM ini, amalan integriti dan ketegasan akhlak wajib dijadikan budaya kerja harian, bukannya sekadar slogan di atas kertas sahaja. Jadi pelajar, bagaimana kita mahu merealisasikan usaha-usaha murni tersebut? Agenda besar ini tidak akan bergerak tanpa adanya pemandu atau dasar yang kukuh daripada pihak autoriti. Oleh itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar strategi untuk dihayati bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini adalah demi menjamin kelangsungan, kelestarian, etika dan peradaban, sekaligus memastikan dinamika hubungan di antara kaum di Malaysia kekal utuh, kekal harmoni dan kekal fleksibel mendepani zaman. Sebagai contoh, melalui dasar kebudayaan kebangsaan, dasar ini terdapat 3 objektif sosiologi serangkai yang digariskan untuk membentuk jati diri bangsa kita. Pertama adalah untuk mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Kita mahu kepelbagaian etnik yang ada di Malaysia ini disatukan di bawah satu payung identiti budaya kebangsaan yang dipersetujui bersama, bukannya bergerak secara berpecah belah. Kedua adalah untuk memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Kepribadian atau karakter nasional ini mestilah tumbuh dan mekar secara organik daripada elemen-elemen kebudayaan kebangsaan kita sendiri. Bukannya dicedok secara melampau daripada pengaruh luar. Dan ketiga adalah dasar ini bertujuan untuk memperkaya dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan serta kerohanian. Ini adalah perkara yang paling mahal ataupun apa yang nak kata, satu benda yang paling mahal yang boleh kita amalkan, di mana pembangunan aspek rohani dan nilai kemanusiaan ini mesti bergerak seimbang dengan kepesatan pembangunan sosioekonomi negara. Kita tidak mahu melahirkan sebuah masyarakat yang kaya dari sudut material tetapi muflis dari segi sudut adab dan etika.
Bagaimana aspek pendidikan dan struktur ekonomi bersepadu dijadikan sebagai pemandu utama untuk merealisasikan kelestarian etika serta kestabilan perpaduan di Malaysia? Mari kita bedah instrumen yang pertama, iaitu dasar pendidikan negara. Pelajar-pelajar sekalian, pendidikan adalah acuan paling mutlak untuk mencorakkan masa depan sebuah tamadun. Melalui dasar ini, kerajaan menggariskan 3 matlamat utama. Ya, yang pertama, untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara. Sistem ini dibentuk bagi menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik secara holistik agar selari dengan aspirasi nasional. Kedua adalah untuk memberi peluang pendidikan yang adil dan saksama kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi siapa yang tercicir daripada hak menuntut ilmu ini. Dan ketiga, yang paling dekat dengan falsafah subjek kita, iaitu untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan. Kita bukan sekadar mahu melahirkan pakar teknologi atau saintis yang bijak, tetapi kita mahu mereka memiliki kompas moral dan adab yang teguh dalam memikul tanggungjawab sosial. So, kita alih pula pandangan kita kepada pasak kemakmuran struktur yang kedua, iaitu dasar ekonomi baru, ya, ataupun DEB. So, dasar ekonomi baru ini merangkumi sangat jelas, ya. Dia maksudnya dalam dasar ekonomi baru ini sebenarnya dia merangkumi bagaimana sebagai ejen transformasi, ataupun DEB ni adalah ejen transformasi sosiologi yang besar di Malaysia menerusi 4 impak utama, ya, iaitu impak yang pertama ialah berjaya mencetuskan perubahan sosial dan transformasi masyarakat tanpa melihat kaum. Yang fokus utamanya adalah untuk meruntuhkan pengenalan meruntuhkan jurang antara kaum mengikut fungsi ekonomi masa lalu bagi membina keharmonian nasional. Ya, so jadi masa lalu ni di masa sebelum ini, ya, kebanyakan ekonomi tu tidak tidak sekata, ataupun dia tidak adil, ya. Maksudnya dekat sini orang Melayu zaman dulu dia duduk di kampung-kampung, orang Cina bekerja di lompong dan orang India bekerja di estate-estate. So jadi ekonomi tu tidak sekata lah, ya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. So jadi kita nak dalam dasar ekonomi baru ni, kita nak semuanya ada peluang yang sama untuk dalam bidang ekonomi lah, ya. Semua kaum ada peluang yang sama dalam bidang ekonomi. So, jadi impak yang kedua pula adalah berlaku anjakan besar daripada sistem ekonomi sara diri kepada sistem ekonomi komersial dan industri. Yang langkah pemodenan ini meningkatkan daya saing negara di pentas global. Dan impak yang ketiga pula adalah berjaya mengangkat golongan miskin menjadi kelas pertengahan. Apabila jurang kemiskinan tegar dirapatkan, kestabilan sosial akan menjadi lebih kukuh dan harmoni. Dan impak yang keempat, berlakunya evolusi di mana kehidupan kampung bertukar menjadi kosmopolitan. Proses urbanisasi yang sihat ini membuka minda dan menyuburkan interaksi silang budaya dalam masyarakat majmuk kita. Selepas kita meneliti dasar-dasar negara yang dibentuk untuk memacu kemajuan, mari kita kembali melihat kepada realiti cabaran di peringkat akar umbi, iaitu dengan mengingatkan kita, ya, tentang cabaran dalam merealisasikan agenda-agenda tersebut, ya. Hakikatnya, walaupun pelbagai usaha yang murni telah dilaksanakan bagi melestarikan etika dan peradaban di negara kita, namun tetap terdapat beberapa cabaran utama yang biasanya berlaku disebabkan oleh sifat ketamakan dan kerakusan manusia. Antaranya, mari kita bedah isu sosiologi yang sangat kritikal dalam bab ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan defisit sosial ni? Secara taklifannya, defisit sosial ini bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan nasional kita. Kekurangan atau jurang ini berpunca daripada adanya jurang perbezaan, persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza. Perbezaan pada pandangan ini pula bukanlah perkara yang jauh, sebaliknya ia bermula secara berperingkat. Dari peringkat individu membawa kepada institusi keluarga dan akhirnya memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sila ambil perhatian kepada
defisit sosial ini, ya, kerana defisit sosial ini merebak tanpa diurus dengan adab dan etika. Ia boleh menggugat kestabilan negara, ya. Justeru kita perlu tahu apakah punca asalnya ataupun punca akar umbinya, ya. Defisit sosial pada kebiasaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkait, iaitu yang pertama sekali adalah etnisiti dan juga agama, ya. Dua elemen sensitif yang jika tidak disantuni dengan rasa hormat di antara budaya ataupun di antara kaum ataupun di antara agama, ianya boleh mencetuskan salah faham. Yang kedua adalah kelas sosial dan juga pendidikan. Ha, Jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin serta akses kualiti pendidikan yang tidak saksama juga boleh menyebabkan perbalahan ataupun defisit sosial, ya. Dan yang ketiga adalah bahasa bahasa dan juga perbezaan gender, perbezaan bahasa dan juga perbezaan gender, ya. So jadi perbezaan komunikasi, ya, serta isu kesetaraan yang mana peluang dalam masyarakat ni sangat berkait rapat dengan defisit sosial. Bayangkan, ya, ada jika ada diskriminasi dalam penggunaan bahasa, orang yang tak boleh berbahasa Inggeris contohnya tidak boleh diberikan kerja, ataupun orang yang orang perempuan dia tidak boleh bekerja di dalam sektor-sektor sekian-sekian. So jadi itu akan menyebabkan defisit sosial yang lebih ketara, ya. Kemudian yang seterusnya adalah politik federalism, ya. Dinamika hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam pembahagian pembangunan juga akan memberi kesan yang mendalam kepada defisit sosial. Yang kelima adalah ruang bandar ataupun desa, ya. Jurang kemudahan infrastruktur dan sosioekonomi antara masyarakat bandar dengan masyarakat pedalaman ataupun masyarakat kampung, ya, juga boleh mengakibatkan defisit sosial ini. Dan yang keenam adalah media dan juga jurang generasi. Pertumbuhan nilai antara generasi lama dengan generasi baru, ya, generasi sekarang ini seringkali diwar-warkan secara pantas oleh naratif media masa dan algoritma media sosial hari ini. So jadi orang lama, orang yang yang dah tua-tua ni, ya, dia tidak berapa sangat dengan penggunaan media sosial dan sebagainya. So jadi itu menampakkan defisit sosial tu, ya. Terdapat satu trend yang membimbangkan yang sedang berlaku dalam ruang sosiopolitik kita. Hari ini, isu-isu sensitif berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama, institusi keluarga, institusi raja, perlembagaan persekutuan, undang-undang tubuh negeri maupun sejarah negara semakin kerap dibahasakan secara terbuka. Apa yang menjadi masalah besar di sini, ya, perbahasan ini seringkali dilakukan tanpa memahami intipati perlembagaan persekutuan itu sendiri secara mendalam. Apabila perkara-perkara pasak ini disentuh tanpa ilmu dan adab, maka terjadilah ketegangan sosial yang membawa kepada tindakan undang-undang. Mari kita tengok beberapa contoh kes yang pernah menggemparkan negara kita. Ya, contohnya macam ni, polis tahan lelaki disyaki hina institusi raja, ya. Ini membuktikan bahawa ruang cyber bukan zon bebas untuk kita melepaskan emosi sehingga melanggar prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, ya. Kalau kita tengok contoh yang kedua pula, ya, kes mahkamah, ya. Kes mahkamah, seorang bekas hos sukarela sebuah kelab komedi, ya, dia didenda RM8,000, ya, selepas mengaku bersalah melukakan perasaan orang lain dengan menyentuh isu agama ketika membuat persembahan stand up komedi, ya. Ini memberi pengajaran tegas bahawa sensitiviti agama bukanlah bahan jenaka, ya. Mengapa pada era teknologi maklumat yang seronok dengan kemudahan aplikasi pintar ni, ya, yang banyak dengan kemudahan aplikasi pintar, ucapan kebencian tu, ya, ataupun penghinaan institusi raja, ya, apa lagi, penghinaan berkaitan dengan agama semakin banyak, ya. Apa sebenarnya punca dia ni, ya? So adakah ia didorong oleh kebebasan cyber tanpa batas, ataupun apa lagi,
disebabkan pasca monism ni ke, ya. So fikirkan, ya, apakah yang sepatutnya kita lakukan bagi membendung masalah ini. Selain daripada itu, tadbir urus dan pembangunan yang lemah, ya, tadbir urus yang lemah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap kemampuan negara. Ya. Kelemahan tadbir urus boleh memberi implikasi yang buruk sehingga membawa isu-isu keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus B40, ya, media sosial menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan. Ya, benda ini perlu diurus demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan negara. Ekonomi dan rasuah. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan black ekonomi dan rasuah ni? So, black ekonomi ni merupakan sebarang bentuk aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan pihak berautoriti, khususnya dalam aspek perundangan, regulatory dan juga pengenaan cukai. So, jadi black ekonomi ni sebenarnya ya, perniagaan-perniagaan yang tidak mematuhi hukum syarak, tidak mematuhi undang-undang negara. Contohnya seperti apa? Judi haram, ya. Jangan tak tahu, judi pun ada haram juga. Dan ada judi halal ke? Tak ada. Judi ni sebenarnya bukannya ada yang tak ada yang halal. Judi ni semuanya haram, tetapi judi halal ni dia orang bagi istilah judi halal ni adalah judi yang berdaftar, yang mana dia yang apabila berdaftar tu dia kena bayar cukai. Itu judi halal kan. Tapi bukanlah dalam Islam menghalalkannya, tidak, ya. Tapi judi yang inilah judi yang berdaftar. Dia dah daftar, dah ada di bawah syarikat dan dia kenakan cukai. Itu judi yang dianggap sebagai halal. Walaupun dalam Islam haram kita sentuh, haram kita buat main judi dekat situ, ya, tapi yang istilah tu adalah judi halal, ya. Tapi yang judi haram ni adalah yang dimaksudkan dalam black economy tu. Okey. Selain daripada itu, ya, kalau kita nak tengok benda-benda lain, ya, kalau dari segi pula, ya, dari sudut lain pula, ya, kalau kita tengok dekat kedai tu ada dia orang buka kedai reflexology kan, food reflexology, tapi dekat depan dia aja food reflexology, dalam tu dia buat benda lain, ya. Kebiasaannya mereka nak menutup aktiviti pelacuran. Itu juga adalah black economy. So jadi banyak lagi lah black economy ni, ya, jadi penyeludupan dadah dan sebagainya, itu semua termasuk dalam black economy. So jadi macam mana diorang nak lepas daripada pihak berkuasa ini adalah diorang dengan memberi rasuah dan sebagainya. So jadi ini ini adalah salah satu salah satu perkara-perkara yang kita sepatutnya sepatutnya fikirkan bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. Ya, so secara asasnya sebahagian besar transaksi ekonomi gelap ni melibatkan aktiviti-aktiviti seperti perdagangan manusia kan, macam pelacuran tu pun satu juga kan, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah, pembalakan, pencemaran, ya, apa lagi, hutan simpanan, ya, apa lagi, sampah, ya, rasuah dan sebagainya lah. Itu semua yang berkaitan dengan black economy dan juga rasuah, ya. Baiklah para pelajar sekalian, ya, dalam kita mendepani cabaran globalisasi dan defisit sosial ni kita, ya, sebenarnya kita memerlukan satu pelan tindakan yang holistik, mampan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Matlamat Pembangunan Lestari, ya, atau lebih kita kenali sebagai SDG, ya, diiktiraf sebagai satu tujuan global yang telah diterima pakai secara konsensus oleh semua negara anggota pada tahun 2015. Agenda ini bertindak sebagai satu panggilan universal yang bermatlamat untuk membasmi kemiskinan, melindungi bumi kita serta memastikan keamanan dan kesejahteraan dinikmati oleh semua manusia menjelang tahun 2030. Satu perkara akademik yang wajib kita fahami ialah untuk mencapai matlamat pembangunan lestari dalam pelbagai aspek keadaan sosiologi, ia menuntut pembangunan elemen kreativiti, khazanah pengetahuan, kecanggihan teknologi serta sokongan sumber kewangan daripada seluruh lapisan masyarakat. Persoalannya, di manakah peranan Malaysia dalam ekosistem global ni? So, dalam mengurus matlamat pembangunan lestari ini, negara kita Malaysia tidak pernah ketinggalan. Ya, kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melibatkan semua pihak, sama ada sektor awam, korporat maupun institusi pendidikan, bagi memberi tumpuan dan perhatian khusus kepada 4 bidang berkaitan. Ya, yang pertama adalah membasmi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua adalah menjaga kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pekerjaan yang baik.
Dan yang keempat, membina bandar dan masyarakat mampan. Ia merupakan usaha, SDG ni merupakan usaha pemeliharaan khazanah alam semula kita, iaitu bagaimana bagaimana kita nak menjaga alam semula jadi kita itu. Wawasan kemakmuran bersama adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan, pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Iltizam ini akan diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraikan pelbagai bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan negara bangsa. Antara usaha dan matlamat utama wawasan kemakmuran bersama ialah yang pertama sekali pembangunan untuk semua, menstruktur ekonomi ke arah lebih progresif, berbasikkan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua adalah menangani jurang kekayaan dan pendapatan, menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dan yang ketiga adalah negara bersatu, makmur dan bermaruah, menjadikan Malaysia sebagai negara yang bersatu, yang makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Okey, baiklah pelajar sekalian. Apabila kita bincangkan tentang kelestarian ataupun SDG, timbul satu persoalan, bagaimana kita sebagai sebuah negara tahu bahawa kita sedang bergerak ke arah yang betul. Bagaimanakah kita mengukur tahap kesihatan moral dan sosial masyarakat kita. So, bagi menjawab soalan ini, kerajaan Malaysia tidak membiarkan agenda ini sekadar menjadi retorik politik. Sebaliknya, melalui teras strategik modal sosial, kerajaan telah membina satu indikasi sosial yang kukuh untuk mengukur perkembangan sivil kita. Terdapat 8 indikator utama yang diusahakan dipantau dan dianalisis secara berkala demi menjamin peradaban kita kekal lestari. Yang pertama adalah indeks perpaduan. So, ini merupakan indeks yang sangat kritikal bagi mengukur tahap integrasi nasional dan meminimumkan risiko polarisasi kaum di Malaysia. Yang kedua adalah indeks integriti dan anti rasuah. Indeks ini mengukur tahap kebersihan moral sivil kita, sejauh mana tabir urus organisasi kita bebas daripada penyelewengan, salah guna kuasa dan budaya rasuah yang boleh meruntuhkan nilai tamadun. Ketiga adalah indeks keharmonian agama. Di dalam negara berbilang agama, indeks ini sangat penting untuk mengukur tahap toleransi, saling menghormati dan kebebasan mengamalkan syiar agama masing-masing tanpa gangguan. Indikator keempat adalah indeks kesihatan rakyat. Kita tidak boleh membina tamadun yang lestari dengan rakyat yang sakit. So, jadi indeks ini memantau tahap kesejahteraan fizikal dan mental warga Malaysia secara holistik. Indikator yang kelima pula ialah indeks perubahan iklim dan alam sekitar. Selaras dengan takrifan etika yang melangkaui manusia, indeks ini memastikan kemajuan fizikal negara yang tidak menggadaikan kelestarian bumi dan ekosistem alam. Indikator keenam pula adalah indeks anti dadah yang mengukur kebersihan kita mengukur keberhasilan kita dalam memerangi najis dadah yang merupakan musuh utama serta punca kepada pelbagai kerosakan sosial dalam komuniti. Indikator yang ketujuh ialah indeks pencegahan jenayah, menilai tahap keselamatan awam agar rakyat berasa selamat dan dilindungi dalam kehidupan harian mereka. Dan indikator yang ke-8 ialah indeks keharmonian kejiranan. Indeks ini mengukur hubungan di peringkat akar umbi, bagaimana jiran tetangga, pelbagai latar belakang membina persefahaman dan perpaduan mikro di dalam kawasan kediaman mereka. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan pelbagai persekutuan sebagai asasnya serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurangi defisit sosial, untuk mengurangkan defisit sosial. Kedua adalah pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan
keterikatan kolektif, merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepakaman nasional, pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara dan tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan keselamatan nasional rakyat. Baiklah para pelajar, bagaimana kita nak mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa dalam konteks kelestarian etika? Sebagai sebuah negara yang melalui sejarah yang unik, kita perlu sedar bahawa Malaysia adalah sebuah negara acuan pasca kolonial yang menerima pelbagai elemen peradaban majmuk, di mana akhirnya setiap anggotanya disatukan menjadi warga negara yang sah. Pertemuan, interaksi dan pergaulan daripada pelbagai peradaban majmuk ini tidak melemahkan kita. Sebaliknya, ia telah memperkayakan lagi peradaban kewatanan Melayu serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Proses ini berlaku secara harmoni melalui proses difusi budaya, iaitu budaya pinjam meminjam dari dari sudut adat, dari sudut adat, pemakanan, bahasa sehinggalah kepada amalan budaya kerja yang positif di antara sesama kita. Namun yang saya pengalaman kalau kita nak tengok pengalaman sejarah Malaysia turut memberikan satu amaran sosiologi yang amat tegas. Pengalaman kita menunjukkan bahawa setinggi manapun kadar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh sesebuah pembangunan, sekiranya aspek pengagihan kekayaan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga dengan betul, maka kemakmuran serta kualiti hidup yang tinggi itu sekali tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan maupun kestabilan negara. Oleh itu, sebarang bentuk hasil pembangunan yang hanya dinikmati oleh sekelompok kecil kumpulan yang bersuara, lantang dan berkuasa sahaja, mestilah kita jauhi. Keadilan dalam pengagihan kekayaan negara wajib ditegakkan dan dinikmati bersama-sama secara saksama. Pelbagai data empirikal seperti indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks makasid Malaysia, indeks perpaduan nasional, indeks kedamaian global secara konsisten membuktikan bahawa Malaysia berada pada landasan sebagai sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mengurus tadbir urus sivil serta memacu pembangunan dengan baik ini sebenarnya merupakan satu formula berharga yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara luar, terutamanya negara yang masih berhadapan dengan kemulut pengusahaan serta konflik etnik dan agama yang berlarutan. Walau bagaimanapun, di dalam menepani realiti dunia digital masa kini, cabaran kita menjadi semakin mencabar. Urusan tadbir urus bukan sekadar perlu cekap, tetapi kita terpaksa berhadapan dengan kenyataan yang berbau sensitif terhadap etnik dan agama lain yang wajib diuruskan dengan penuh cermat. So, jadi cuba kita lihat landscape global hari ini. Banyak negara yang runtuh keharmoniannya akibat kegagalan menangani kenyataan kebencian macam hate speech, di mana etnik dijadikan sebagai satu jenayah, dan ditubuhkan pula penyular kenyataan benci, ditularkan kenyataan benci etnik tersebut. Apabila situasi sosial ini dipanaskan lagi oleh lambakan maklumat palsu, ia pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan akhirnya mencetuskan pergaduhan dalam masyarakat. Oleh itu, berdasarkan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, apa yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, pengalaman matang Malaysia ini perlu dikongsi bersama di peringkat negara jiran, sewilayah dan sedunia, yang kita mahu bersama-sama membina keharmonian, kestabilan serta kemajuan ketambahan sejagat, di mana potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri sentiasa diutamakan. Secara kesimpulannya, usaha kerajaan dalam melestari etika dan peradaban dalam semua aspek bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan, namun berbagai cabaran dan rintangan dihadapi seperti wujudnya jurang antara kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah, penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah.
Amalan dan budaya negatif yang tidak ditandatangani dengan baik, tidak ditangani dengan baik, ya, boleh mengakibatkan kerencatan matlamat pembangunan negara. Ya, oleh demikian, seluruh rakyat Malaysia perlu sama-sama mempunyai rasa tanggungjawab untuk membentuk nilai yang mulia demi melestarikan negara Malaysia yang mampan. Okey, baiklah kelas, kita dah berakhir dah sudah seluruh perbincangan kita dalam bab ni. So sepanjang kita menelusuri slide demi slide, bermula daripada melihat teras cabaran makro dalam slide ni, ya. Kita membedah revolusi idea barat, memahami defisit sosial sehinggalah kepada usaha mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa dalam slide ni, ya. Ada satu mesej besar yang ingin ditinggalkan kepada kita semua, ya. Kelestarian etika dan peradaban bukanlah sekadar subjek akademik untuk kita hafal demi lulus peperiksaan. Ia adalah kompas jati diri dan panduan akhlak yang wajib kita jiwai dalam realiti kehidupan kita. Ya, sebagai mahasiswa dan generasi muda yang memikul harapan negara, anda adalah benteng pertahanan nilai murni masyarakat kita. Di tangan anda lah, ya, terletaknya tanggungjawab untuk memastikan kemajuan material, kemakmuran ekonomi dan kepesatan teknologi cyber yang kita kejar hari ini sentiasa dipandu oleh keutuhan adab, integriti yang teguh serta acuan moral kita sendiri, ya. Maksudnya acuan moral yang lahir daripada tempatan, kan. So sebelum saya mengakhiri kuliah kita pada hari ini, ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana mendengar, dan juga sekiranya ada apa-apa soalan, sila ajukan di dalam grup WhatsApp kita, ya. Sekian, terima kasih.